Hai, hari ini kita akan sambung buat soalan ujian SBM tingkatan 5 tahun 2025, matematik kertas 2 dan bahagian yang kelima. Okey, kita akan mula dengan soalan 13. Kita ada percukaian. Okey, kita ada bab percukaian. Okey, gaji tahunan Megat ialah 61,520. Dia telah mendermakan sebanyak 400 kepada Badan Kebajikan dan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual 13 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Megat. Okey, setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 230 untuk PCB. Dia juga membayar zakat sebanyak 350. Okey, dia ada bagi pelepasan cukai di sini. Individu 9,000, insurans perubatan 3,000, terhad tapi dia klaim hanya 2,700. KWSP had full, perbelanjaan rawatan ibu bapa pula dia hanya klaim sebanyak 1,150. Okey, soalan A. Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan satu pengecualian cukai dan rebate cukai bagi Megat. Okey, apa dia pengecualian cukai? Kita tahu pengecualian cukai adalah derma, sumbangan. Jadi kita tahu kita punya pengecualian cukai adalah derma. Tulis derma. Pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, dia layak dapat rebate sebanyak 400 dan zakat juga termasuk dalam rebate. Jadi kita boleh bagi tahu di sini kita ada zakat sebagai rebate. Okey, settle. Okey, untuk soalan B pula, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Megat dengan menggunakan jadual 3. Okey, kalau sebelum kita kira cukai pendapatan, ada satu benda yang kita kena kira. Apa dia? Kita kena kira apa dia pendapatan bercukai. Tidak boleh terus cari cukai pendapatan. Kena kira dulu apa pendapatan bercukai. Apa formula pendapatan bercukai? Formula dia adalah jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Jadi di sini kita tahu dia punya pendapatan tahunan berapa. Okey, kita pindah. Okey, kita kira dia punya pendapatan bercukai. Okey, juga tulis tidak full lah, kamu tulis full nanti. Okey, pendapatan bercukai, pendapatan tahunan dia adalah sebanyak 60 berapa tadi tu? 61,520. Tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai dia apa? Dia ada buat derma sebanyak 400. Tolak 400. Lepas tu kita tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan dia cukai dia ada individu sebanyak 9,000. Lepas tu kita ada lagi insurans perubatan sebanyak 2,700. Kita tolak lagi dengan KWSP, had dia sebanyak 7,000, dia klaim 7,000. Dan yang terakhir kita tolak perbelanjaan rawatan ibu bapa sebanyak 1,150. Bila kita kira ni kita akan dapat berapa? Okey, kita akan dapat 41,270. Maknanya sendiri pendapatan bercukai dia adalah 41,270. Okey, sudah dapat ni baru kita boleh cari cukai pendapatan. Mau cari cukai pendapatan kita kena tengok ni lah di mana kedudukan dia. Okey, kalau sekarang kita ada 41,720, dia berada di anggaran yang ni nah. Di sini. Maknanya dua ni tidak payah tengok sudah, kita hanya tengok yang pertama. Sebab di sini adalah 41,270 antara dia. Okey, benda pertama kita akan buat apa? Kita akan cari 35,000 yang pertama. Okey, berapa kita dapat nih? 35,000 yang pertama adalah 600 cukai dia. So, di sini kita tulis 600. Kedua, kita cari bagi
berikutnya. Bagi berikutnya, macam mana mau tahu pendapatan bercukai dia? Kita tolak dengan 35.000. Lepas tu kita darab dengan berapa peratus? Tengok dia punya kadar. Kadar dia 6%, jadi kita darab dengan 6 bahagi dengan 100. Jadi di sini kita akan dapat berapa? 41.270 tolak 35.000, kita akan dapat 6.270. Kita darab dengan 6/100. Oke, kira-kira maknanya bagi berikutnya hanya perlu bayar cukai sebanyak Rp376.20. Oke, seterusnya kita kena cari rebate. Ada rebate kah? Oke, tadi kita cakap rebate ada dua, pendapatan bercukai bawah 35.000 dapat 400, tapi sekarang pendapatan bercukai adalah 41.000. Jadi tidak layak dapat itu, tapi dia ada bayar zakat sebanyak 350. Selesai ini baru kita cari cukai pendapatan. Macam mana mau cari cukai pendapatan? Oke, macam mana mau cari? 35.000 yang pertama, cukai dasar dia kita tambah dengan cukai atas baki Rp376.20. Kita tolak dengan rebate iaitu 350. Sudah buat ni kita dapat berapa? Oke, kita kira kita akan dapat di sini cukai pendapatan sebanyak Rp626.20. Selesai untuk soalan B. Oke, kena ingat macam mana langkah mau buat ni, mau kira. Lepas tu kita pergi pindah ke soalan C. Apa dia soalan C? Soalan C seterusnya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Megat atau LHDN? Terangkan jawapan anda serta nilai berangka. Maknanya dia mau tahu berapa lah dalam penjelasan anda. Maknanya kita tahu sekarang berapa PCB dia. Dalam soalan dia bagi tahu setiap bulan gaji dia dipotong 230. Maknanya itu sebulan. Kalau setahun kita kena darab 12. Jadi kita tahu di sini kita punya PCB adalah 12 bulan darab sebulan 230. Kita pun dapat di sini sebanyak 2.760. Okey. Sekarang ni kita kena bandingkan di antara cukai pendapatan dengan PCB. Okey. Sekarang kita nampak PCB lagi besar daripada cukai pendapatan. Okey, berapa beza dia? Macam mana mau cari? Kita cari dulu. 2.760 kita tolak dengan Rp626.20. Maknanya baki yang ada adalah Rp2.133.80. Kita tahu beza dia. Maknanya ingat, kalau PCB besar daripada cukai pendapatan, LHDN yang akan kembalikan uang kepada pemegang polis iaitu si Megat lah dalam kes ini. Jadi sekarang ni kita boleh bagi tahu PCB besar daripada cukai. Kita akan bagi tahu penerangan dia. LHDN akan memulangkan atau mengembalikan RM. Berapa dia kena pulangkan? Rp2.133.80 kepada Megat. Itu sahaja. Okey, kamu ingat kalau PCB besar, LHDN kembalikan. Kalau cukai pendapatan yang besar, Megat yang kena bayar lebihan yang kurang lah. Okey, itu sahaja untuk soalan yang ke-13. Kita beralih ke soalan yang ke-14. Okey, 14A. Okey, Raja 8 menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam ujian matematik. Okey, kita ada plot batang dan daun. Batang kita 5, 6, 7, 8. Daun kita yang tertera lah. Okey, kita ada plot batang dan daun. Okey, dia suruh tentukan julat bagi plot batang dan daun. Ingat kita pernah belajar plot batang daun, plot titik dengan plot kotak. Okey, benda pertama kita senaraikan dulu. Apa markah-markah yang diorang ada? Okey, pertama kita ada markah budak adalah 52.
53, 60, ada 2 kali. 2 orang dapat 60, 61, 64, 79, 84, dan yang paling besar adalah 87. Okey, bila dia minta tentukan julat, formula julat apa? Formula julat nilai terbesar tolak nilai terkecil. Okey, nilai terbesar tolak nilai terkecil. Paling besar berapa markah dorang? Okey, paling besar markah mereka adalah 87 dan yang paling kecil adalah 52. Jadi julat dia berapa nih? Kita tahu 87 tolak 52 kita dapat 35. Jadi ini adalah julat bagi data yang dalam batang daun lah. Okey, settle. Okey, seterusnya kita sambung soalan 14A2. Soalan hitung sisian piawai bagi plot data daripada plot batang dan daun. Okey, benda pertama kita kena tulis dulu apa formula sisian piawai. Okey, formula sisian piawai adalah punca kuasa 2 hasil tambah X kuasa 2 bahagi N tolak min kuasa 2. Okey, maknanya benda pertama sekarang kita kena cari dulu apa min dalam soalan ini. Okey, macam mana mau cari min? Mau cari min, formula dia adalah hasil tambah X bahagi N. Okey, sekarang ni cari min. Okey, mari kita cari min dulu lah. Ini formula yang kita perlukan. Okey, cari min hasil tambah X bahagi N. Apa X kita? Apa data kita? Ini adalah data kita ni. Ini adalah kita punya. Ni semua ni data kita lah. Ni semua data kita. Okey, data kita semua ni. Jadi kita pun kira lah hasil tambah dia berapa. Maknanya N kita yang pertama 52 tambah 53 tambah 60 tambah 60 tambah 61 tambah 64 tambah 79 tambah 84 tambah yang terakhir 87. Lepas tu kita bahagi dengan N. Berapa N kita? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahagi dengan 9. Jadi berapa kita dapat? Okey, kalau kita kira berapa kita dapat? Okey, kita akan dapat 66.67. Bundarkan dia ya. Tepat kepada 2 tempat puluhan, maknanya kita punya min adalah 66.67. Selesai. Sudah dapat min, baru kita boleh masuk cari sisian piawai. Masukkan formula sisian piawai. Punca kuasa 2. Okey. Hasil tambah X kuasa 2, maknanya semua data ni kena kuasa 2 kan dia. Sini kita akan dapat 52 kuasa 2 tambah 53 kuasa 2 tambah 60 kuasa 2 tambah 60 kuasa 2 2 kali. Okey, lepas tu tambah lagi 61 kuasa 2. Ni kamu kasih lurus je, cuma nak cuba berang untuk tempat cikgu ni lah. Tambah 64 kuasa 2 tambah 79 kuasa 2 tambah 84 kuasa 2 tambah 87 kuasa 2. Lepas tu data semua ni kita bahagi dengan berapa? N kita tadi 9 kan? Bahagi dengan 9. Lepas tu kita tolak dengan min. Min tadi kita dapat 66.67. Okey. Okey. Bila kita tahu kalkulator, tekan macam yang kena ajar sudah. Tekan yang dalam ni dulu, baru paling terakhir, baru tekan punca kuasa 2. Kita akan dapat 12.4365 something lah kan. Jadi kita bundar, kita akan dapat 12.44. Selesai. Okey, itu saja. Lepas tu kita pindah kepada soalan B. Okey, soalan B. Mari tengok. Soalan B, mari baca sama-sama. Jadual 4.1 menunjukkan markah ujian matematik bagi sekumpulan murid dalam kelas 5 alfa. Okey, maknanya daripada 40 sampai 49 markah dia ada 4 orang murid. Begitulah data yang kita baca. Okey, berdasarkan jadual 4.1, lengkapkan jadual 4.2 di ruangan jawapan. Okey, macam mana mau buat?
Macam mana mau buat? Sekarang dia suruh lengkapkan cari kekerapan longgokan dengan sepadan atas. Mau cari kekerapan longgokan, kita buat tambah zigzag. Macam mana tambah zigzag? Okey, yang ini disalin balik. Kita akan dapat kosong. Lepas tu tambah zigzag, maknanya di sini daripada kekerapan longgokan ke sini kita tambah. Okey, kosong tambah 4 berapa? Kosong tambah 4 kita dapat 4. Sama juga sampai habis. 4 tambah 8 kita dapat berapa? Nah, begitu cara dia buat mencari kekerapan longgokan. 4 tambah 8 kita dapat 12. Betul. Lepas tu 12 tambah 12 kita dapat 24. 24 tambah 13 kita dapat 37. 37 tambah 10 47. 47 tambah 3 kita dapat 50. Maknanya data dia ada 50 orang murid lah dalam kelas tu. Okey, lepas tu sempadan atas. Okey, sempadan atas macam mana mau cari? Sempadan atas adalah hat atas ni kita tambah 0.5 saja, tambah 0.5. Okey. Jadi di sini kita akan dapat 39.5. Lepas tu 49.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5. Boleh? Ingat tak kalau dia bagi kamu dalam bentuk nombor bulat tambah 0.5, kalau ada satu tempat puluhan tambah 0.05. Ikut. Tambahkan kosong dia. Okey. Selesai. Lepas tu soalan B2, untuk caraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel, menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang pelajar pada paksi mencancang. Macam mana mengufuk, macam mana mencancang? Kita ada paksi mencancang, ini mencancang, ini adalah yang mengufuk. Okey. Lepas tu dia bagi tahu lukis satu ogif. Okey, bila lukis ogif, okey, ogif punya mencancang dia kena ambil sempadan atas. Dia punya paksi mengufuk, paksi mengufuk dia okey, untuk ogif, paksi mengufuk dia kena sepadan atas, paksi mencancang dia kena ambil kekerapan longgokan. Okey, ini kita punya lakaran dulu, longgokan. Maknanya untuk mengufuk kita ambil sepadan atas lah, kosong. Tengok data yang kamu sudah kira, 39.5 dan sambunglah berapa. Okey, dia bilang dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang pelajar pada paksi mencancang. Maknanya ini paksi mencancang, sifir 5 lah, 2 cm kepada 5 murid. Naik dan seterusnya. Okey, dia suruh kita lukis graf. Okey, macam mana mau lukis graf? Ingat kita ada belajar 3 bentuk graf, ogif, poligon kekerapan dengan histogram. Kena tahu apa dia data yang diperlukan. Okey, ada yang perlukan titik tengah, ada yang perlukan kekerapan. Jadi pastikan tengok jadual. Dan tengoklah apa yang diminta. Okey, daripada kertas graf, nampak kertas graf, kita pun lukis. Kita ada paksi mencancang. Okey, ini kamu guna pembaris ya. Kita ada paksi mencancang. Kita ada paksi mengufuk. Okey, selesai. Ini pastikan kamu guna pembaris. Lepas tu di sini kita akan tulis kekerapan longgokan. Yang ini kita akan tulis sempadan atas. Sempadan atas. Okey, tengok balik yang kita lakar tadi. Sempadan atas dia kita ambil bermula daripada 39.5. Maknanya di sini kita ada 39.5. Okey. Lepas tu ini kita ada 49.5. Ini 59.5. 69.5. 79.5. Berapa data dia tadi? 99. 89.5 dan yang terakhir 99.5. Okey. Lepas tu dia mencancang tadi kita akan mula guna 5 kan. 5, 10, 15, 20,
25. Cikgu sampai berapa nih? Tengok kekerapan longgakan paling akhir dia berapa yang terkumpul. 50 kan? Maknanya di sini kita akan buat sampai 50 lah. 35, 40, 45, 50. Selesai. Baru kita tengok titik dia. Oke, mari tengok. Sekarang ni untuk tengok macam ni ya. Macam ni kamu tengok. Oke. Di kekerapan sebaran atas 39.5, kekerapan longgakan dia mesti kosong. Maknanya di sini mesti kosong. Oke, maknanya di sini mesti kosong di sini. Kita guna warna lain lah. Oke, mesti kosong di sini. Oke, lepas tu untuk 49.5, tengok pula begini. Ni 49.5 dia mesti 4 berjumpa dia punya koordinat. Ya, 49.5 mesti 4. Kalau 8 kotak itu adalah 4, 2 kotak itu adalah 1. Sini 4. Lepas tu kita ada 59.5 ada 12. 10, 11, 12. Okey. Lepas tu kita ada 69, 24. Kamu buat je lah macam biasa kita belajar tu. Okey, macam tu. Lepas tu 37, 35, 36, 37. Lepas tu 47, 45, 46, 47. Lepas tu 50. Okey, selesai. Ini adalah titik kita lah. Lepas tu aku akan buat, kamu kena lukis lah. Give dia. Lembutkan tangannya. Okey. Okey. Ini saja kita lukis. Ini saja dia mau sebenarnya. Boleh? Nah, ini saja yang dia mau. Soalan minta. Okey. Settle. Selesai. Jadi, kamu ingat ulang kaji kembali Ogif ni yang kita lukis ni lah. Lepas tu kita ada poligon, kekerapan. Lepas tu kita ada histogram. Tengok balik 3 bentuk graf ni. Kita pun tengoklah, ulang kajilah macam mana mau lukis graf dia. Oke, itu saja untuk dalam bahagian 5. Sampai jumpa lagi. Bye.